Jadi cukup rasa. Kita tengok jangan sampai terlalu keluar sangat lah. Kalau dah level macam ni, bagi saya dah maksimum dah. Apa tu? Sepatutnya dia soket ni dia berada di dalam sikit. Jangan paling maksimum pun dia boleh keluar sama paras dengan sini. Itu dah terlebih. Kalau dia keluar lah. Kalau dia keluar. Jangan terlalu keluar. Kalau terlalu keluar, impact dia pun kurang. Memang ringan nak tarik, tapi impact dia kurang. Sudah ada. Adakah kita memasukkan dia rendah ke foundation? Ini merendah apa ni? Kaedah untuk kita nak decrease foundation pun sama. Ini. Boleh. Tak masalah. Dia akan berubah. Kalau kita ubah, dia akan Tiga. So 3. Buka balik sikit. Mungkin ada mesti kau rasa ni. Macam puasa. Lepas nak buat. Nampak satu juga. 18.5. Tarik sikit bos. 18.1. 4. Ha? Tak ya. Jangan tarik lagi. Kalau tarik dia berubah. Sebab kita dah buka ni. Okey. Macam lock. Ikat. Lock dulu. So maknanya kita buka di atas saja, bawah tak boleh buka ke? Kalau untuk nak adjust ni sebab sikit sangat. Sebab tu saya ubah atas je. Kalau banyak, contoh atas Tambah bawah bondage. sama. Kita adjust dulu. Yang atas buka, yang bawah kena kunci. Sebab yang atas lebih besar daripada yang bawah. Okey, bacaan dia yang atas lebih besar daripada yang bawah. Atas yang salah. Itu untuk liquid model. Untuk bebo, Lego bawah besar. bebo bawah besar berapa? Sama. Satu Tak. yang 3. Satu yang 3. Bebo satu yang 3. Tapi bawah lebih besar daripada atas. Okey. So breast side dah, tiller pun sudah. Bow center. Okey, bow center nanti boleh datang sini lah tengok. Ada sana tu. Ini dah buat belum?